Telur baik lo. Okey. Apa benda tu? Bang, belum bayar bang. 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 Ya, ya. Baik lo ni apa benda bang? Bailo ni daripada kanan China dan Taiwan bang. Menu apa je ada kat sini bang? Kita sini ada 3 menu. Kita ada Menu? ayam, daging dan kambing. Oh, kalau macam tu bagi saya 2 lah bang. Okey, boleh saya buatkan daging cheese dengan ayam cheese boleh? Daging cheese, ayam cheese. Ah. Boleh. Okey, siap. First, kita akan goreng telur dulu. Goreng telur dulu bang. Ya, kita akan masak telur goreng dululah, telur benjo. So lepas kita goreng telur, kita akan buat lapis pertama lah tepung dia. Tepung ni kita buat sendirilah, kita homemade sendiri. Okey, lepas kita dah letak tepung, kita akan letak cheese lah, cheese mozzarella Boleh tarik bila bakar panas. Boleh tarik bang Ya, okey. Ni kita akan letak portion lah. Kita akan letak ayam dekat atas ni Ayam ni pun kita kisar sendiri, kita buat perap sendiri Okey, yang ni daging. Daging pun sama juga, kita kisar sendiri, kita perap sendiri. Okey, lepas kita letak daging tadi, kita akan sekali lagi lah masak tepung untuk lapisan terakhir dia lah. Okey, lepas kita dah letak portion semua, kita akan tutup dia lah. Kita akan flip dia sekali lagi. So, kita kena tunggu dia masak lah. Nak bagi dia masak berapa lama bang? Kita ambil masa dalam 10 minit atau 15 minit. Okey, ini sos homemade kita lah. Dia benar-benar manis, cili. Lepas tu kita akan letak bijan dekat atas dia. Bijan bang? Bijan. Okey, siap abang punya yang 2 tadi order. Terus bang, nampak sedap lah bang. Bang. Lupa nak tanya. Kedai buka pukul berapa? Hari apa? Okey, kedai kita buka hari Senin sampai Jumaat, pukul 5 sampai pukul 11 malam lah. Kita bukan ada saja telur bailo, kita pun ada sukia. Kalau nak cuba sukia, datanglah ke kedai. Kedai kat mana bang? Kedai kita dekat Sepang 4 Teluk Pulai, Sungai Udang. Okey lah bang, makanan pun dah siap. Saya makan dulu lah. Okey, enjoy. Terima kasih. Sama.